Macam mana nak kumpul dana kahwin bersama pasangan? Ada dua versi. Versi simpanan dalam bentuk duit dan versi simpanan dalam bentuk emas. Jom saya kongsikan. Nak kahwin lagi 4 tahun, kalau menabung RM200 sebulan, 4 tahun dah ada RM9,600. Kumpul RM300 sebulan, 4 tahun akan dapat RM14,400. RM400 sebulan akan dapat RM19,200. Dan kumpul 600 sebulan akan dapat bersamaan dengan RM28,800. Kalau simpan dalam versi emas pula macam mana? Simpan 0.5 gram setiap bulan, 4 tahun akan ada sekitar RM11,400. Simpan 1 gram sebulan, 4 tahun akan dapat sekitar RM22,800. Simpan 1.5 gram sebulan, dalam tempoh 4 tahun akan dapat sekitar RM34,000. Dan 2 gram sebulan akan dapat bersamaan dengan RM45,000. Harga emas meningkat 10% setahun. Tahun 2024 meningkat 22.9%. Dapat simpan duit kahwin sambil kahwin untung. Nampak akan lebih berbaloi kalau simpan emas untuk kahwin lagi 4 tahun. Macam mana cara nak menabung duit kahwin dengan emas? Mudah saja. Daftar akaun emas secara percuma. Klik saja link di bio. Kemudian boleh menabung bersama pasangan. Setiap bulan minimal RM100. Cukup 4 tahun boleh jual emas dari Public Gold dan boleh kahwin. Nak mulakan simpanan emas boleh klik link di bio. Saya bantu sebaiknya, insya-Allah.